Ramai ingat ikan ni biasa je. Padahal kalau lepas kat sungai, boleh jadi masalah besar. Nama ikan ni bawang ekor merah atau nama lain red tail catfish. Asal dari Amerika Selatan di kawasan sungai Amazon. Ikan ni telah berada di perairan kita akibat daripada pelepasan yang tidak sengaja dari aktiviti seperti insiden sangkar ternakan pecah akibat banjir. Boleh membesar kira-kira 1 meter panjang kalau hidup lama. Pemangsa agresif dan rakus memakan pelbagai hidupan akuatik lain termasuk anak ikan tempatan seperti ikan patin, jelawat, temoleh, lampam dan beberapa spesies lain. Ikan ni jadi invasif di Malaysia kerana cepat membiak dan menjejaskan sumber makanan dan ruang habitat bagi spesies ikan asal. Jadi kalau korang tangkap ikan bawang ekor merah ni, jangan lepaskan semula supaya dapat kurangkan dominasi ikan asin di negara tercinta kita ini. Jadi kalau korang sudah belajar, sila komen.